Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini wireless gaming headset terbaru dari Armageddon iaitu Armageddon Orion 7. Harga plus minus RM200 Malaysia, masih dalam kategori berbaloi beli, affordable. Persoalannya sekarang, adakah dia mampu ganti Armageddon Cosmic 3 Lite, favorite wireless gaming headset saya? Nanti saya cerita dengan lebih detail. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Berbeza dengan Armageddon Cosmic 3 Lite, design untuk Armageddon Orion 7 ni lebih kepada klasik, elegan. Kalau anda ingat Armageddon Cosmic 3 Lite dia punya design tu plain. Kalau putih-putih dari awal sampai akhir, kalau hitam-hitam dari bawah sampai ke atas. Yang ni anda boleh nampak dia gabungkan warna hitam dengan coklat sofa yang betul-betul kita kata ada vibe wak doyok gitu. Lepas tu di belakang ear cup dia ada logo Armageddon. Kalau ear cup belah kanan ada branding Orion dekat sini. Warna ada perbezaan. Dekat plate belakang ear cup ni warna hitam, dikeliling dia warna gunmetal. Kemudian penyambung antara dia punya ear cup dengan dia punya headband ni dia warna dark brown gitu. Dia pakai besi. So build quality dia kukuh. Di atas headband warna hitam, di bawah ni dia warna coklat, cuma dia bukan leather, dia pakai PVC. Sama dengan dia punya earpad ni, dia pakai PVC leather lah. Kita kata kulit tiruan. Kalau kita guna lama-lama dalam keadaan yang kering, dia akan berlaku black snow. Untuk dia punya earpad ni kita tak boleh nak cabut. Sekurang-kurangnya saya buat ni, saya tak berani nak tarik lebih-lebih, nanti rosak. Yang ni berbeza dengan Armageddon Cosmic 3 Lite, yang mana dia punya earpad ni dia pakai fabric dan kita boleh cabut, kita boleh cuci kalau kita nak. Okey, itu dari segi dia punya design. Saya bagi 5/5 lah, sebab saya pun suka dengan elemen klasik elegan ni. Lepas tu di ear cup belah kanan anda boleh nampak ada satu analog knob yang mana kita boleh guna untuk control dia punya volume. Manakala input output button-button yang lain ada dekat ear cup belah kiri. Kita boleh cabut dia punya boom mic kalau kita tak nak guna. Lepas tu di bahagian atas sekali ada port USB-C, yang mana port USB-C ni kita boleh guna untuk charge dia, kita boleh guna untuk audio kabel. Basically Armageddon Orion 7 ni kita boleh guna secara kabel, kita boleh guna secara wireless 2.4 GHz and kita boleh guna secara Bluetooth. Lepas tu ada button untuk mute dia punya mikrofon, ada button untuk power button. So kalau anda beli Armageddon Orion 7 ni, anda akan dapat satu kabel USB-C ke USB-A untuk charge headset ni. Kalau anda nak guna sambil charge pun tak ada masalah, cuma anda kena charge guna kabel ni dan anda kena guna secara wireless. Dia tak boleh satu kabel untuk kedua-dua function tadi. Lepas tu dia bagi juga kepada kita kabel USB-C ke dia punya audio jack. Kalau anda guna connection USB macam ni, anda tak akan dapat function 7.1 virtual surround tu lah. So anda akan dapat stereo sahaja. Kualiti stereo dia, kualiti 7.1 dia macam mana, nanti saya cerita kejap lagi. Ataupun sebenarnya saya nak demo kepada anda. Lepas tu anda akan dapat satu wireless dongle, yang mana dia punya wireless dongle ni menarik sebab dia bagi dua connection kepada kita. Kalau anda nak guna dekat USB-A boleh, dan kalau anda nak guna dekat USB-C, maybe anda punya PC tu dia punya port USB tak banyak sangat, anda boleh guna USB-C. Ataupun kalau anda nak guna dekat anda punya smartphone, anda boleh guna USB-C. So dia punya connection nak kata 3, no, dia kuat. Ada 4 connection. Kita boleh guna wire, boleh guna Bluetooth, kita boleh guna USB-A wireless, kita boleh guna USB-C wireless. Dekat PC boleh, dekat laptop tak ada masalah, dekat smartphone pun jalan saja. Sesetengah konsol kita pun boleh pakai Armageddon Orion 7 ni. Okey, dari segi keselesaan pula, disebabkan earpad dia jenis PVC leather, jadi udara tak boleh nak keluar masuk dengan bagus. Saya guna dalam sejam saya dah start rasa panas-panas dan kita kena cabut bagi telinga kita kena dengan udara luar dan boleh pakai balik. Bukaan untuk dia punya earpad ni besar. So kalau anda telinga besar pun tak ada masalah. Anda nak adjust dia punya bukaan pun boleh. Dia pakai jenis clip macam ni. So senanglah untuk kita samakan bukaan belah kiri dengan bukaan belah kanan. Alright, audio yang anda dengar sekarang saya record menggunakan boom microphone yang datang sekali dengan Armageddon Orion 7 ni. Saya dah dengar balik audio yang saya record menggunakan
menggunakan Audacity. Saya punya recording level tu saya set ke 100%. Kualiti dia memang nice lah, clear. Bila saya bercakap tu orang dapat dengar suara saya dengan jelas dan dia ada noise cancellation. Bila saya diam seperti sekarang, anda tak dapat dengarlah bunyi noise yang dihasilkan oleh saya punya aircon dekat atas, saya punya PC dekat bawah. So, untuk mikrofon dia saya suka, cuma itulah dia ada sedikit audio correction. Di hujung-hujung suara saya ada sedikit perubahan. But dari segi komunikasi memang tak ada masalah. Kita punya partner, kita punya kawan dapat dengar suara kita dengan jelas. Pick up level dia pun quite nice. Seterusnya dari segi audio untuk Armageddon Orion 7 ni, first kali anda kena tahu yang audio level dia tinggi. So kita dapat dengar audio dengan jelas, detail tu kita pun dapat layan lah. Jadi anda tak perlu nak set dia punya volume PC anda ke 80% dah ke atas. Bagi saya 60% dah memadai. Untuk adjust dia punya volume, anda boleh guna knob yang ada di ear cup belah kanan. Seterusnya dia punya bass treble memang sedap. Bunyi dia bagi saya, to be honest dengan anda, lebih kurang sama je dengan Armageddon Cosmic 3 Lite. So nak guna untuk layan lagu, nak guna untuk podcast, nak guna untuk gaming, tak ada masalah. Bunyi letupan tu real, dan kalau kita layan lagu dia dapat bezakan antara suara bunyi mid ke high dengan dia punya low audio tu lah, dia punya bass. So untuk audio tak ada masalah. Now saya nak demo kepada anda dia punya 7.1. Alright, perbezaan paling ketara antara Armageddon Cosmic 3 Lite dengan Armageddon Orion 7 yang saya review ni adalah dari segi audio positioning dia. Untuk Cosmic 3 Lite dia stereo sahaja, dia dapat detect enemy kanan kiri, tapi untuk Orion 7 ni dia 7.1. Sepatutnya kita dapat detect enemy dengan lebih precise, yang mana dekat depan jauh, dia punya audio staging macam mana. So itu yang saya nak demo kejap lagi dengan game Valorant. Okay, sekarang kita dah masuk ke dalam Valorant untuk check audio positioning Armageddon Orion 7 ni. Nak tahu yang kita boleh tak detect enemy datang dari mana guna wireless gaming headset ni. Saya rasa dia ada kat sini. Tak ada. Belah kiri. Pom 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 pom. Nice. Belah kiri ada. Halus. Halus. Belakang ni. Belakang ni. Nice. Belah kanan tukar pistol. Ya. Belah kanan ada. Allahu Akbar. Kanan, kanan. Kanan. Dia pergi straight. Dia pergi belakang ni. Dia pergi belakang ni. Betul tak? Betul. Kan dah bagi tahu dah. Kan dah bagi tahu. Memang bagus lah. Sebab dia lalu belakang, dia lompat ke atas tu, saya dapat tahu. Dia lompat ke atas instead of dia datang dekat saya. Kanan datang. Kanan, kanan. Dia ada peperangan berlaku di situ. Belah kanan ni. Kanan. Mati dia. Kiri, kiri. 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 1, 2, 3. Oh, tak ada. Bunyi. Bunyi belakang dinding sana. Betul. Oh, belakang kanan, 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 kanan. Bukan, sini, sini, belakang ni. Belakang ni ada. Betul. Kan dah bagi tahu. Kanan, 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 kanan. Kanan, kanan. Kanan datang, dia datang dekat sini. Nice. One kill remaining. Kanan. Oh. Bunyi, bunyi. Kiri ni ada, kiri ni ada. Nak, wish. So, dari segi audio positioning, saya boleh kata sangat-sangat mantap. Dia dapat pinpoint di mana kedudukan enemy, belah kiri, kanan. Benda ni pun dibantu oleh audio staging yang besar. That's why kita dapat detect enemy tu datang dari jauh ataupun dekat. Yang antara benda yang saya impress bila saya main Valorant tadi adalah ketika enemy tu lalu dekat belakang saya, kita dapat tahu yang instead of dia datang ke arah kita, tapi dia lompat ke atas di belakang. Bila kita pergi, kita tengok memang dia ada dekat situ, cuma dia dah mati. Lepas tu ada juga beberapa ketika yang dia berada di sebalik dinding, kita dapat tahu dia bergerak dari mana ke mana, so kita dapat ready. Walaupun bila saya tembak, saya yang mati, but still headset ni dia deliver job dia dengan sangat bagus. So kalau anda sedang cari satu wireless gaming headset yang dia mampu bagi kepada kita kedudukan enemy yang tepat,
Kalau anda jenis main game macam tu dan berbaloi sangat-sangat untuk anda beli Armageddon Orion 7 ni. Dari segi selesa, dia selesa pakai, cantik, tak payah cerita. Mikrofon pun jelas walaupun ada sedikit audio correction tu bagi saya boleh dimaafkan. Lepas tu dia punya audio lagu, bass semua, everything bunyi dia saya boleh kata kalau display kita kata vivid. So dia punya audio tu saya boleh kata memang nice sedap untuk didengari. Audio dia bersifat warm dan untuk gamers dia dapat pinpoint enemy, kedudukan enemy dengan sangat-sangat bagus. Jadi kalau anda berminat untuk beli Armageddon Orion 7 ni, anda boleh tekan link yang saya sediakan dalam ruangan description box below. Kalau anda nak jimat, anda beli adik dia Armageddon Cosmic 3 Lite. Itu pun mantap. Itu memang saya punya favorite budget wireless gaming headset lah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berabah. Jumpa lagi.